Recommendkan dengan korang satu kepala pipe ni. Memang korang tak akan menyesal kalau korang beli. Okey, ni. Ini kepala pipe yang saya tengah pakai ni. Ini kenapa saya nak recommendkan dengan korang? Sebab kepala pipe ni dia boleh pusing ikut korang punya keadaan, korang punya situasi, korang punya minat. Contohlah, keadaan kedua, selain daripada saya nak cuci tangan, saya nak cuci pinggan mangkuk kat sinki saya ni. Saya nak basuh saya punya tabletop saya ni. Nak bersihkan tabletop saya ni. Nampak tak? Saya boleh pusingkan ke mana saja arah saya nak pergi. Nampak? Kalau korang gunakan kepala pipe macam tu je, dia boleh pusing macam tu je. Dia boleh pusing 360. Betul. Tapi dia tak boleh pergi sana, dia tak boleh pergi sini, dia tak boleh siram batang di sini, dia tak boleh nak basuh semua sekali ni. So yang ini saya sangat-sangat recommendkan dengan korang tau. Dia boleh apa tau? Macam mana saya nak explain dengan korang Benda ni memang sangat-sangat function yang korang tak boleh dapat. Kau pergi hardware kau tak boleh dapat kepala pipe macam ni Boleh turun, boleh terbalik. Kau nak cuci muka, kalau tekanan air kuat ni, serius saya cakap korang, dia punya air tu kembang memang sangat cantik. Sebab apa? Kepala pipe ni, dia boleh ejar-ejar macam ni. Dia boleh kembangkan, dia boleh kuncupkan. Tak nampak lah dengan jelas. Bismillah, kita pergi dekat sini. Kita pergi kat sini. Sebab saya ada beli dua. Saya ada beli dua kepala pipe ni. Tapi kat sini tekanan air dia kuat sikit. So jadinya korang boleh nampak maksud saya tu. Nampak tak? Yang ni jenis kembang. Kalau saya pusing kat sini, pusing kepala dia ni, dia boleh jadi air macam ni. Saya pusing macam ni, dia boleh jadi air macam ni. So yang ini, saya letakkan tempat uduk saya ni. Okay, tempat saya ambil air semayang apa semua. Senang. Kalau anak saya nak ambil, rendahkan, pusingkan. Ikut kesesuaian budak tu macam mana. Kalau orang tu tinggi, saya pusingkan ke atas, saya gerakkan ke sini. Nampak tak? Function tak? Sangat-sangat function. So yang ini, kalau yang korang nampak ni, ini adalah jenis wall. Jenis dinding. Okay, nampak? Dia masuk dari dinding. Sebab dia ada dua version. Dari sinki, daripada bawah. Macam ni daripada sinki. Nampak? Ni masuk daripada sinki. Yang tadi, daripada dinding. So, jadinya korang kena pastikan terlebih dahulu. Pipe rumah korang datang daripada mana? Daripada bawah ke? Daripada dinding? Kalau daripada bawah, korang ambil yang jenis macam ni. Dia standard size. Semua sinki boleh pakai. Dia ada dua color. Yang ni warna hitam. Kalau korang nak warna silver, pun ada warna silver. Ikutlah. Kalau korang suka chrome, kau ambil chrome. Kalau kau suka hitam macam saya ni, kau pilih kat dalam beg kuning saya ni. Confirm korang puas hati punya. Tak percaya, pergi tekan beg kuning saya. Okay, Assalamualaikum.